Hai semua, kami pengawas pusat sumber SMK Kaum Setiawan. Saya Alia. Saya Alisha. Saya Wafia. Dan hari ini kami akan interview beberapa batch 07 yang cemerlang dan siapa lagi? Mak-mak dan cikgu-cikgu juga. Assalamualaikum semua, sekarang saya bersama Puan Pengetua SMK Kaum Setiawan. Hai, So, apa harapan cikgu untuk batch 07? tidak lain dan tidak bukan, saya mengharapkan mereka buatlah yang terbaik untuk masa depan dan kehidupan mereka, dan saya sentiasa doakan agar segala-gala yang dikeliling mereka itu adalah semua yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Hai semua, sekarang kita bersama Puvita. Puvita, you dapat berapa A? 11A. Okay Puvita, cuba share tips you macam mana you dapat straight A. Okey, sejujurnya saya bukanlah pelajar yang cemerlang, tapi kalau korang hari ni nampak saya berjaya macam ni, itu adalah berkat doa daripada cikgu-cikgu, ibu bapa dan juga kawan-kawan. Rajin-rajinlah buat latihan kan. Lepas tu kalau setiap kali latihan saya, mintalah doa. Minta je doa kat semua orang, okey? You dapat berapa A? 9. Hai. Tak share tips dan apa perasaan awak waktu dapat straight A. Okay, first tip saya, first korang kena tahu, saya ni bukan orang yang gifted tau. So usaha saya yakin memang banyak gila-gila, memang banyak sangat. Masuk kelas, malam tu saya akan baca dulu apa yang cikgu nak ajar. So bila kita esoknya masuk kelas, kita dah familiar dengan apa yang cikgu sebut, apa terms-terms yang cikgu sebut. Dari sekolah tu kita cuba elakkan tidur. Kita siapkan homework sebab semua orang tahu convent kan banyak homework. And then malam tu kita belajar. Sebagai Muslim, kita kenalah dekatkan diri dengan Allah. Cuba solat, lengkapkan 5 waktu. And kalau boleh waktu musim SPM tu solat hajat setiap hari. Oh lagi satu, waktu lepas habis SPM tu nak tunggu result ni, saya baca surah Al-Waqi'ah setiap hari korang. Cubalah amalkan, insya-Allah korang boleh straight macam saya. Nali dapat berapa A? Saya dapat straight A. Okay Nali, apa tips awak dan ucapan awak untuk next batch pula? For batch 08, just baca je. As long you have time, just baca je. Please ikut what your teacher ajar and just do your homework. Lepas tu, saya faham lah kalau kita nak study last minute. I think I pun kinda last minute jugalah study tu. Study last minute pun okay kan, sebab boleh ingat semua benda kan. So, everything is fresh, okay? Please trust me, you can do this. Thank you. Thank you Nali. Kita bersama Imtiaz, Alisha. Kristina. Okay. Tahun ni korang nak SPM dah. So apa perasaan korang and target korang? Saya rasa saya takut. And then my target I straight A, 8A. Saya target at least 5A. InsyaAllah. Okay. Bye. Sekarang kita bersama Ain dan Intan. Okay. Apa perasaan korang nampak batch 07 banyak A? Saya rasa bersemangat tau bila tengok diorang dapat straight A's. Dan dia macam membakar semangat saya lah untuk study lebih lagi. Membakar semangat? Okay. Saya gembira. Tapi at the same time saya macam sedih lah sebab saya takut. Sebab nanti lagi 2 tahun kita orang pula. Kita lah. Kita yang Kami rekod batch ni pun 10 ya. sama lah. Kami batch Jadi 10. saya harap batch yang seterusnya dapat result macam ni juga and better lah. Amin. Kalau boleh better lah. Amin. Teruskan je. Tapi apa-apa pun, Congrats. apa perasaan nanti anak anti dapat straight A? Ini semua berkat apa? Berkat usaha Nuha, berkat usaha cikgu-cikgu sekolah dan semualah family dia. Yang penting usaha lah rasanya. Usaha, doa, lepas tu tawakal. Yang kalau perasaan tu rasa bersyukur sangat-sangat happy. Syukur alhamdulillah.
Itu je. Okay, terima kasih Aunty. Okay. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Okay semua, ni pemandangan selepas murid convert 07 dapat straight A. So guys, apa yang saya mengharapkan ialah 08 dapat pointer 2. Doakan 10 dapat pointer 1.